PKP tu kami banyak duit sangat. Antara yang ekonomi yang berkembangnya waktu PKP tu adalah IT dengan telefon apa semua PDPR kan. So kami kaya-kaya sampai kami kena pindah apa kedai, apa kami ambil 2 tingkat lah. So kami ambil tingkat atas, kami buat studio. Kami ambil dalam 6 bulan, spend aku rasa kat habis dalam 30-40 ribu. Ambil dalam 3-4 orang, buatlah setup apa semua. Agak-agak video kami duk buat tu, view dia banyak mana. Aku duduk kat 40. Kalau paling melampau naik 400. Benda yang kita kena faham waktu ni, duit aku nak habis waktu tu. Yalah. Kau tahu macam mana ni, aku dah habis dah 30, budak aku dah bawa mai banyak-banyak duk bayar saja budak-budak 15 ribu. Aku cincah habis kat 100 aku tak celaka. Lah ni aku tak tambah lepak lu Sat. Mai try aku pula yang buat. Waktu tu aku ada siap satu video. Luckily itu kami punya first break. Kami hit waktu tu 400 ribu. Dan selepas tu aku okay kan. Tapi di dalam kepala aku, what if ni sebenarnya aku saja yang reti cerita. So kami cuba validate tengok, boleh tak kalau kami tukar orang. So kami buat lagi satu channel, Bizpoint. Kami panggil member-member bisnes menega ni, main shoot sembang. Jadi juga sihat 700k 500k. Still kat situ aku ada masih lagi skeptik ni. Aku macam, betul ke kau sebab orang lelaki je yang pandai sembang? So aku still test juga. Aku tahu kita ambil perempuan pun sama. Dan kali ni kami kembang lagi. Kami pergi bukan cerita menega, kami pergi lagi melalut lagi. The whole point ni adalah nak test lagi, betul ke? Tekan lagi. Apa yang dapatan aku kan untuk nak menjawab dekat hang yang adakah kita perlu orang tu sendiri kena renown ke ataupun orang tu sendiri kena reti bercerita ke? Dia tak semestinya.